Pernahkah anda terfikir buah pinggang anda mungkin menderita dalam diam selama bertahun-tahun sebelum ia menunjukkan tanda-tanda masalah yang jelas? Ini bukan cerita rekaan. Menurut pakar perubatan, penyakit buah pinggang kronik (CKD) sering kali berkembang tanpa disedari. Ramai yang hanya mengetahuinya apabila keadaan sudah kritikal. Bagaimana jika saya katakan pelindungan organ penting ini sebenarnya tidak memerlukan kos yang tinggi, malah sangat murah? Hari ini, kami akan membongkar rahsia 5 makanan yang sangat berpatutan harganya, namun berupaya membersihkan buah pinggang anda, membuang lebihan garam yang berbahaya dan melindunginya lebih baik daripada ubat-ubatan mahal di farmasi. Tonton video ini sehingga tamat dan anda bukan sekadar akan mendapat senarai makanan, tetapi anda akan memahami mekanisme bagaimana ia berfungsi. Saya jamin selepas ini anda akan melihat peti ais anda dengan pandangan yang berbeza. Setuju tak bahawa ubat yang terbaik adalah makanan itu sendiri? Sebelum kita beralih kepada senarai penyelamat kita, mari kita luangkan masa seminit untuk mengenal pasti musuh utama kita, dan namanya ialah lebihan garam. Kita biasa mendengar frasa garam adalah kematian putih, tetapi jarang kita merenung maksud sebenar frasa ini. Bayangkan buah pinggang anda adalah penapis berteknologi tinggi yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, membersihkan darah anda. Apabila terlalu banyak natrium daripada garam memasuki badan, buah pinggang terpaksa bekerja secara overtime untuk menyingkirkannya. Untuk melakukan ini, mereka memerlukan air. Jika badan kekurangan air, ia mula menahan air tersebut bagi mencairkan kepekatan garam. Dari sinilah timbulnya masalah bengkak atau edema dan tekanan darah tinggi. Ini kerana isi padu darah yang beredar meningkat, lantas membebankan jantung dan saluran darah anda. Tekanan berterusan ini menyebabkan penapis buah pinggang yang halus menjadi haus. Struktur kecilnya yang dipanggil nefron menjadi rosak dan lama-kelamaan mereka gagal menjalankan tugas dengan sempurna. Oleh itu, misi utama kita bukan sahaja mengurangkan pengambilan garam, tetapi juga membantu badan membuang lebihan garam lebih cekap. Jadi, bira pertama kita yang pasti ada di setiap dapur, tidak lain tidak bukan adalah lemon biasa. Kita sering guna ia untuk dicampur dalam teh ketika selesema, tetapi potensinya sebenarnya jauh lebih besar. Lemon ialah juara sebenar dalam kandungan asid sitrik atau kita panggil juga sebagai sitrat. Bahan inilah musuh utama kepada jenis batu karang yang paling lazim ditemui, iaitu batu oksalat. Bagaimana ia berfungsi? Bayangkan di dalam buah pinggang anda mula terbentuk kristal kalsium oksalat yang sangat kecil. Kristal ini seperti butiran pasir mikroskopik yang tajam. Lama-kelamaan ia akan melekat dan membentuk batu yang boleh menyebabkan kesakitan yang tidak tertanggung. Sitrat yang datang daripada lemon ini melakukan 2 perkara yang sangat hebat. Pertama, ia akan bergabung dengan kalsium dalam air kencing. Anda membentuk sebatian yang mudah larut dan menghalang kalsium itu daripada melekat pada oksalat. Ia akan menyalut kristal yang sudah wujud, menghalang kristal tersebut daripada membesar dan melekat antara satu sama lain. Lemon ini bukan memecahkan batu karang seperti disangka ramai, tetapi ia mencegah pembentukannya pada tahap molekul yang paling awal. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat kuat jadi. Mari kita fahami cara yang betul untuk menggunakan khasiat ini. Cara yang paling mudah dan berkesan ialah air lemon. Tetapi ada beberapa tip dan cara yang perlu anda ketahui. Lupakan tentang kepingan lemon yang nipis.
Cawan air panas menggelegak. Untuk mendapatkan manfaat kesihatan yang maksimum, anda perlukan dos sitrat yang cukup. Resipi idealnya mudah sahaja. Purah separuh biji lemon bersaiz sederhana ke dalam segelas air suam, tetapi jangan air panas. Mengapa air suam? Kerana air panas akan memusnahkan sebahagian daripada vitamin C dan enzim-enzim bermanfaat yang lain. Manakala air sejuk pula lebih sukar untuk diserap oleh badan kita. Minuman ini paling baik diminum pada waktu pagi semasa perut kosong, kira-kira 20 hingga 30 minit sebelum anda bersarapan. Bukan sahaja akan membantu melindungi buah pinggang, malah akan merangsang keseluruhan sistem penghadaman anda. Perkara penting yang perlu diberi perhatian. Pastikan anda minum air lemon ini menggunakan straw, penyedut minuman, untuk melindungi enamel gigi daripada hakisan asid. Selepas minum, sebaik-baiknya bilas mulut anda dengan air bersih. Janganlah pula terlalu taksub dan minum jas lemon berliter-liter. Seperti semua perkara, kesederhanaan adalah kunci utama. Air lemon sering dikelilingi pelbagai mitos dan yang paling popular ialah mitos mengenai detox super atau super detoksifikasi. Ramai yang percaya air lemon mampu menyingkirkan toksin dan sisa kotoran yang kononnya tersimpan dalam setiap sel badan. Sejujurnya, kerja-kerja detoksifikasi utama dalam badan kita dilakukan oleh hati dan buah pinggang, iaitu organ yang sebenarnya kita cuba bantu. Air lemon tidak membersihkan hati secara langsung, tetapi ia mencipta persekitaran yang kondusif untuk hati berfungsi. Ia merangsang penghasilan hempedu yang seterusnya memperbaiki proses pencernaan. Dan, seperti yang kita ketahui, ia juga mengurangkan bebanan buah pinggang, membantu organ ini menjalankan fungsi penapisan dengan lebih cekap. Jadi, manfaat sebenar lemon bukanlah terletak pada pengusiran toksin secara ajaib, tetapi pada bantuan biokimia yang konkret dan boleh diukur kepada organ-organ dalaman kita. Daripada mengejar mitos, lebih baik kita fokus pada faedah sebenar, pencegahan batu karang, peningkatan penghidratan dan rangsangan lembut pada sistem pencernaan. Ini sudah cukup bermakna untuk produk yang ringkas dan mudah didapati seperti air lemon. Selain terkenal sebagai pencegah batu karang, lemon sebenarnya menawarkan pelbagai manfaat bernilai lain bagi kesihatan buah pinggang anda. Buah ini adalah sumber utama kalium, iaitu mineral yang membantu menyeimbangkan tahap natrium dalam badan. Ini ibarat sistem imbangan. Apabila tahap kalium meningkat, badan akan lebih giat menyingkirkan natrium bersama-sama cecair berlebihan. Proses ini membantu menurunkan tekanan darah yang merupakan salah satu faktor risiko utama untuk masalah buah pinggang. Di samping itu, antioksidan yang terkandung dalam lemon seperti vitamin C bertindak melawan radikal bebas dan mengurangkan tekanan oksidatif dalam badan. Buah pinggang sebagai organ yang mempunyai aliran darah dan kadar metabolisme yang sangat tinggi amat terdedah kepada tekanan oksidatif ini. Jadi, dengan memasukkan lemon dalam diet harian, anda bukan sekadar minum air masam, tetapi anda memberikan sokongan komprehensif kepada buah pinggang anda, perlindungan kimia daripada batu karang, sokongan mineral untuk keseimbangan elektrolit dan perisai antioksidan terhadap kerosakan di peringkat sel. Sungguh rekod pencapaian yang menakjubkan bagi sebatang buah yang kelihatan sederhana, bukan? Mari kita beralih ke perkara kedua dalam senarai kita. Ia adalah sejenis sayuran hijau yang sering dianggap remeh, hanya sebagai hiasan pada makanan. Kita sedang bercakap tentang daun parsley. Tumbuhan yang kelihatan biasa ini sebenarnya adalah salah satu ejen diuretik semula.
Jadi, yang paling berkuasa atau dengan kata lain, pelawas kencing, keupayaannya untuk menyingkirkan lebihan cecair dan garam dari tubuh telah digunakan dalam perubatan tradisional sejak berabad-abad lamanya dan kini ia turut disokong oleh penyelidikan saintifik. Rahsia parsley terletak pada minyak meruapnya yang unik, terutamanya sebatian yang dikenali sebagai apiol dan myristicin. Komponen-komponen ini merangsang aktiviti buah pinggang, meningkatkan kadar penapisan darah dan pengeluaran air kencing. Bayangkan anda sedang mencuci buah pinggang anda dengan lembut, membantu ia menyingkirkan lebihan natrium, urea dan sisa metabolik lain yang terkumpul. Berbeza dengan kebanyakan ubat diuretik sintetik yang mungkin menghakis mineral penting seperti kalium dari badan, parsley bertindak lebih lembut. Malah, ia sendiri merupakan sumber bagi elemen penting ini yang sangat membantu untuk mengelakkan ketidakseimbangan dalam sistem badan anda. Bagaimana cara yang betul untuk menggunakan parsley bagi mendapatkan kesan kesihatan yang paling optimum? Sudah tentu, menambah daun parsley segar ke dalam salad itu bagus, tetapi jika anda ingin memberi fokus khusus untuk membantu, kaedah yang paling berkesan ialah menggunakan air rebusan ataupun teh parsley. Cara menyediakannya sangat mudah. Ambil segenggam parsley segar yang elok, basuh bersih-bersih, cincang halus dan masukkan ke dalam 1 liter air bersih. Didihkan, kemudian biarkan ia mereneh perlahan-lahan selama kira-kira 10 minit. Selepas itu, angkat dari api, biarkan ia meresap selama 20 hingga 30 minit lagi, kemudian tapis. Air rebusan yang telah siap ini boleh diminum sepanjang hari, 1 cawan pada satu-satu masa. Ia mempunyai rasa herba yang menyenangkan dan untuk kelainan rasa, anda boleh tambah sedikit jas lemon. Penting untuk diingat, air rebusan parsley adalah ramuan yang agak aktif. Ia tidak digalakkan untuk wanita hamil kerana ia berpotensi merangsang pengecutan rahim. Ia juga tidak sesuai bagi mereka yang telah didiagnosis menghidap penyakit buah pinggang akut. Sebaik-baiknya, dapatkan nasihat atau berundinglah dengan doktor anda sebelum memulakan pengambilan secara berkala. Daripada kesan diuretiknya yang jelas, parsley sebenarnya adalah gedung atau lubuk vitamin dan mineral. Unsur-unsur ini secara tidak langsung tetapi sangat berkesan membantu menjaga kesihatan seluruh sistem perkumuhan kita. Parsley memegang rekod sebagai salah satu sumber vitamin K tertinggi. Vitamin K ini memainkan peranan utama dalam mengawal selia tahap kalsium dalam badan kita. Metabolisme kalsium yang betul sangat penting bagi mengelakkan kalsium termendap, bukan sahaja pada saluran darah tetapi juga pada buah pinggang. Selain itu, parsley mengandungi jumlah vitamin C yang tinggi, sejenis antioksidan yang hebat fungsinya, melindungi sel-sel buah pinggang daripada sebarang kerosakan. Manakala kandungan vitamin A yang tinggi pula membantu mengekalkan kesihatan membran mukosa saluran kencing, menjadikannya lebih tahan dan kebal terhadap jangkitan. Jadi, dengan memasukkan parsley dalam diet harian, anda mendapat manfaat yang menyeluruh. Ia berfungsi sebagai pembasuh mekanikal buah pinggang melalui kesan diuretiknya dan pada masa yang sama ia menguatkan serta melindungi organ tersebut dari dalaman berkat komposisi vitamin dan mineralnya yang padat. Ini adalah contoh terbaik bagaimana satu produk yang ringkas dapat memberi manfaat pada pelbagai peringkat kesihatan. Kita lihat pula bagaimana parsley ini dibandingkan dengan herba-herba hijau yang lain. Sebagai contoh, dill, midas juga mempunyai kesan diuretik yang lembut, tetapi ia jauh ketinggalan dari segi kekuatan
kesan berbanding pasli. Ketumbar cilantro pula lebih terkenal dengan keupayaannya untuk menyingkirkan logam berat, manakala pasli ia secara khusus dan berfokus membantu menguruskan keseimbangan air dan garam dalam badan kita. Fakta menarik, untuk tujuan perubatan atau rawatan, bukan sahaja daun pasli boleh digunakan, malah akarnya juga. Air rebusan akar pasli dianggap lebih pekat dan merupakan kaedah yang lebih berkesan untuk merangsang fungsi buah pinggang. Cara penyediaannya serupa, cuma akar pasli perlu dibersihkan dan dicincang halus terlebih dahulu. Selain itu, perlu juga ditekankan bahawa pengambilan pasli secara konsisten dalam diet harian kita membantu mengurangkan paras asid urik dalam darah. Ini adalah langkah pencegahan bukan sahaja untuk masalah buah pinggang tetapi juga untuk penyakit yang menyakitkan seperti gout. Jadi, lain kali jika anda terlihat seikat pasli di pasar, ingatlah, ia bukan sekadar hiasan atau perisa, tetapi ia adalah doktor hijau yang sebenar untuk kesihatan buah pinggang anda. Produk super kita yang ketiga ialah beri masam dari utara yang berwarna terang, iaitu cranberry. Reputasinya sebagai pelindung sistem saluran kencing sangat hebat, sehinggakan ekstrak cranberry kini banyak digunakan dalam pelbagai suplemen kesihatan dan juga dalam formulasi ubat-ubatan. Tetapi, mengapa perlu berbelanja lebih jika kita boleh memanfaatkan kuasa alam semula jadi sepenuhnya? Rahsia utama cranberry bukanlah pada kesan diuretiknya seperti pasli, tetapi pada keupayaannya yang unik untuk melawan jangkitan. Buah pinggang berkait rapat dengan pundi kencing dan saluran kencing, dan sebarang jangkitan di bahagian bawah boleh merebak naik ke atas, lantas menyebabkan keradangan buah pinggang yang serius yang kita kenali sebagai pyelonefritis. Ini adalah keadaan yang sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kerosakan kekal pada tisu buah pinggang. Di sinilah cranberry bertindak sebagai wira yang gagah perkasa, menghalang musuh iaitu bakteria daripada mendekati dinding benteng pertahanan tersebut. Ini kerana cranberry mengandungi sebatian istimewa iaitu proanthocyanidin jenis A yang mempunyai sifat yang menakjubkan. Mari kita teliti lebih mendalam tentang mekanisme bagaimana proanthocyanidin ini berfungsi. Bayangkan dinding pundi kencing anda dan bakteria seperti E. coli yang merupakan punca paling utama bagi masalah sistitis. Bakteria ini mempunyai struktur khas seperti cangkuk. Dengannya, ia akan melekat pada lapisan mukosa, mengukuhkan kedudukannya dan mula membiak, lalu menyebabkan keradangan. Apabila proanthocyanidin daripada buah cranberry memasuki saluran kencing, ia seolah-olah melumpuhkan cangkuk-cangkuk tersebut. Ia menghasilkan lapisan yang licin pada permukaan bakteria yang menghalang bakteria daripada melekat pada dinding pundi kencing. Hasilnya, bakteria tersebut tidak dapat bertahan dan hanyut dibawa keluar bersama aliran air kencing tanpa sempat menyebabkan sebarang kerosakan. Ini adalah mekanisme perlindungan yang sangat cerdik dan elegan. Ia tidak membunuh bakteria seperti antibiotik dan oleh itu tidak menyebabkan ketahanan atau resistansi, tetapi sebaliknya, ia hanya menghalang bakteria daripada memulakan aktiviti destruktifnya. Pengambilan cranberry secara berkala akan mewujudkan persekitaran yang tidak sesuai dalam sistem perkumuhan untuk pembiakan flora patogen. Untuk apa yang terbaik untuk mengambil cranberry demi menjaga kesihatan buah pinggang? Ada beberapa perkara penting yang perlu anda tahu. Pilihan yang paling popular tentulah jus cranberry. Anda perlu berhati-hati dengan jus dan nektar yang dijual di pasar raya atau kedai.
Selalunya, produk ini mengandungi terlalu banyak gula. Ini bukan sahaja menghapuskan semua manfaatnya, malah memberikan beban tambahan kepada badan anda. Pilihan yang ideal ialah jus cranberry segar yang diperah, dicampurkan dengan air, atau minuman cranberry yang dibuat sendiri di rumah tanpa sebarang gula tambahan. Cranberry beku juga sangat bagus. Proses pembekuan tidak banyak menjejaskan kandungan proantosianidin di dalamnya. Anda hanya perlu mencairkan segenggam beri beku, lenyekkannya dengan sudu dan campurkan dengan air suam. Anda akan mendapat minuman berkhasiat yang sangat baik. Cranberry kering juga merupakan pilihan yang baik, tetapi sekali lagi, pastikan ia tidak disaluti dengan sirap gula. Sayangnya, jam atau manisan cranberry pula akan kehilangan sebahagian besar khasiat perubatannya. Ini disebabkan oleh proses pemanasan dan kandungan gula yang tinggi. Oleh itu, pilihlah bentuk buah cranberry ajaib ini yang paling semula jadi dan tidak diproses. Rumusan mengenai cranberry atau buah cranberry penting untuk kita fahami peranan utamanya. Ia tidak membersihkan buah pinggang secara langsung atau menyingkirkan garam seaktif seperti daun pasli. Misi utamanya adalah pencegahan dan perlindungan. Saluran kencing yang sihat adalah kunci utama kepada kesihatan buah pinggang. Dengan mencegah masalah cystitis dan uretritis, cranberry mengurangkan risiko jangkitan merebak naik yang boleh menyebabkan kerosakan serius kepada buah pinggang. Ini amat penting terutamanya bagi wanita yang disebabkan oleh faktor anatomi lebih terdedah kepada jangkitan saluran kencing. Oleh itu, kita boleh anggap cranberry ini bukan seperti tukang cuci tetapi lebih kepada pengawal peribadi, push bodyguard untuk buah pinggang anda. Ia sentiasa berjaga-jaga menghalang ejen-ejen jangkitan daripada masuk. Mengambil jas cranberry atau buah segar dalam diet anda beberapa kali seminggu adalah cara yang mudah, sedap dan sangat berkesan untuk mengurangkan risiko serta memastikan seluruh sistem kencing anda kekal sihat dan berfungsi dengan baik. Ini adalah pelaburan untuk kesihatan buah pinggang masa depan anda yang tidak memerlukan kos yang tinggi. Produk keempat dalam senarai kami ini mungkin kelihatan terlalu mudah, bahkan remeh bagi anda, tetapi jangan sesekali pandang rendah padanya. Ia hanyalah kubis bulat ataupun kubis putih yang biasa kita lihat. Mengapa kubis ini sangat penting untuk kesihatan buah pinggang, terutamanya bagi mereka yang sudah menghadapi masalah dengan organ ini? Kelebihan utamanya terletak pada keseimbangan nutriennya yang unik. Pertama, kubis mengandungi kadar kalium yang sangat rendah. Ini adalah faktor yang amat penting kerana apabila fungsi buah pinggang menurun, ia tidak lagi berupaya menyingkirkan kalium dengan berkesan dari badan. Lebihan kalium ini sangat berbahaya, malah boleh mengganggu fungsi jantung. Sebab itulah doktor sering mencadangkan diet rendah kalium kepada pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang, dan kubis adalah produk pilihan nombor 1 dalam diet tersebut. Kedua, kubis kaya dengan apa yang kita panggil sebagai bahan fitokimia seperti indoles dan sulforafin. Bahan-bahan ini bertindak membantu hati, liver, menetralkan toksin lebih awal, iaitu sebelum toksin sempat sampai ke buah pinggang. Ini ia berjaya mengurangkan bebanan kerja pada buah pinggang. Kandungan kalium yang rendah, kubis mempunyai satu lagi ciri penting, iaitu ia kaya dengan serat. Perlu diketahui bahawa fungsi usus yang baik berkait rapat dengan kesihatan buah pinggang. Apabila usus bermasalah, toksin akan terkumpul di dalamnya. Toksin ini kemudiannya akan diserap masuk ke dalam darah
dan dihantar ke hati dan buah pinggang untuk dinyahkan sekaligus menambahkan beban kerja mereka. Sifat yang terdapat dalam kubis bertindak seperti penyapu, membersihkan usus, merangsang pergerakan peristalsisnya dan menjadi makanan kepada bakteria baik. Mikroflora, usus yang sihat berfungsi sebagai benteng tambahan untuk menghalang toksin. Justeru, dengan mengambil kubis, anda membantu buah pinggang secara tidak langsung, namun sangat berkesan. Anda mengurangkan aliran bahan buangan yang perlu ditapis oleh organ tersebut. Selain itu, kubis mengandungi vitamin C dan K serta asid folik. Namun, kandungan fosforus dan natrium di dalamnya adalah rendah. Ini menjadikan kubis sayuran yang ideal untuk diet buah pinggang. Ia adalah cara yang mudah, mampu milik dan selamat untuk menjaga buah pinggang anda. Fokus istimewa kita adalah pada kubis yang difermentasi, bukan sekadar kubis mentah. Proses fermentasi ini mengubah sayur biasa menjadi makanan superfood yang sebenar. Semasa proses penjerukan, bakteria asid laktik bukan sahaja mengekalkan semua vitamin yang sedia ada, malah turut menghasilkan nutrien baru yang amat bermanfaat. Kubis fermentasi adalah probiotik yang sangat kuat, berfungsi mengisi usus kita dengan mikrob mesra yang sihat. Seperti yang telah kami sebutkan, usus yang sihat akan mengurangkan beban toksik pada buah pinggang kita. Selain itu, asid organik yang terhasil semasa fermentasi juga meningkatkan penghadaman dan penyerapan mineral dalam badan. Namun, ada satu perkara penting yang perlu diberi perhatian. Demi kesihatan buah pinggang, kita perlu memilih kubis yang dijeruk dengan kaedah penggaraman yang sesuai. Resipi tradisional sering menggunakan terlalu banyak garam dan ini sama sekali tidak sesuai untuk kita. Jadi, sama ada cari pilihan kurang garam di pasar raya atau yang lebih baik lagi, sediakan kubis fermentasi sendiri. Anda boleh mengawal jumlah garam yang digunakan atau cuba terus resipi penjerukan yang memang tanpa garam. Kubis jenis ini akan menjadi ubat semula. Jadi yang hebat bukan hanya untuk buah pinggang tetapi juga untuk kesihatan tubuh secara menyeluruh. Betapa mudah dan lazatnya untuk memasukkan kubis dalam diet harian anda. Pilihan masakan memang sangat banyak. Yang paling ringkas adalah salad segar. Hiris nipis kubis, campurkan dengan sedikit lobak merah dan epal, kemudian peresapkan dengan minyak sayuran tak bertapis. Sedikit perahan just lemon. Hasilnya, anda akan dapat salad vitamin yang hebat yang juga sangat berkesan untuk membersihkan sistem usus. Kubis yang direneh adalah satu lagi hidangan yang menarik, terutamanya jika anda menyediakannya dengan garam yang minimum, tetapi menambahkan herba yang wangi seperti jintan putih atau daun dil. Berbola kubis gulung yang diisi dengan daging tanpa lemak atau cendawan, sup kubis ringan tanpa kuah berlemak. Semua ini adalah cara terbaik untuk mempelbagaikan menu harian anda. Paling penting, cuba elakkan daripada mendedahkan kubis kepada rawatan haba yang terlalu lama dan agresif demi memastikan kandungan nutriennya terpelihara secara maksimum. Mengambil sayuran ringkas ini secara berkala dalam pelbagai bentuk adalah cara yang sangat boleh dipercayai dan menjimatkan untuk menyokong buah pinggang anda, mengurangkan beban kerja mereka serta membekalkannya dengan vitamin dan serat yang diperlukan. Terakhir, produk kelima dalam senarai kita tetapi tidak kurang pentingnya adalah timun. Timun sering dianggap sekadar air, namun ini adalah satu salah faham yang sangat besar. Ya, timun mengandungi 95% air, tetapi ia bukan air paip biasa.
Ini adalah cecair terstruktur dan biologi aktif yang diserap sempurna oleh badan kita dan sangat berkesan untuk mencuci buah pinggang. Kandungan air yang tinggi dalam timun menjadikannya diuretik semula jadi. Ia membantu meningkatkan isi padu air kencing sekaligus memudahkan penyingkiran garam berlebihan, urea dan sisa metabolik yang lain. Proses pencucian ini sangat lembut dan selamat. Ia tidak memberi tekanan kepada buah pinggang, malah sebaliknya ia meringankan tugas buah pinggang anda. Bayangkan anda membantu penapis dalaman badan anda membersihkan diri secara semula jadi hanya dengan memakan sebiji timun yang segar dan rangup. Selain itu, berbeza dengan kebanyakan sayur-sayuran dan buah-buahan lain, timun mengandungi jumlah kalium dan fosforus yang sangat minimum. Ini menjadikannya pilihan yang sangat selamat, malah amat disarankan untuk individu yang mempunyai masalah atau penyakit buah pinggang. Terakhir, apa lagi khasiat yang terkandung dalam timun? Timun kaya dengan mikronutrien penting, khususnya silikon. Silikon ini sangat diperlukan untuk kesihatan tisu penghubung. Ia juga penting bagi memastikan dinding saluran darah kekal anjal dan kuat, termasuklah kapilari halus yang terdapat di buah pinggang. Saluran darah yang sihat adalah penentu utama bagi memastikan buah pinggang menerima bekalan darah yang mencukupi dan berfungsi dengan berkesan. Khasiat timun yang paling menarik adalah kaitan rapatnya dengan masalah asid urik. Berdasarkan kajian, pengambilan timun secara berkala didapati dapat membantu menurunkan kadar asid urik dalam badan. Asid urik boleh mencetuskan pembentukan batu karang jenis urat di buah pinggang dan juga menyebabkan masalah gout. Jus timun berpotensi untuk melarutkan kristal-kristal asid urik, seterusnya mencegah kristal tersebut daripada mengeras dan membentuk batu karang. Justeru, timun bertindak dalam dua cara serentak. Pertama, ia membersihkan buah pinggang secara mekanikal melalui kandungan air yang tinggi, dan kedua, ia membantu melawan sejenis batu karang secara kimia. Ini menjadikannya makanan yang sangat penting untuk tujuan pencegahan kesihatan. Timun juga terkenal dengan kesan penyejuk kepada badan kita. Dalam perubatan tradisional seperti Ayurveda, buah pinggang dianggap sebagai organ yang sangat sensitif terhadap haba dalaman yang berlebihan atau kita panggil keradangan. Membantu meredakan haba ini, menenangkan keradangan dan mengurangkan tekanan pada buah pinggang. Kesan penyejukan ini mungkin disebabkan oleh kehadiran sebatian anti radang khas seperti flavonoid dan tanin yang terkandung di dalamnya. Semasa cuaca panas terik atau selepas senaman yang memenatkan di mana badan kita dehidrasi dan buah pinggang terpaksa bekerja keras, beberapa hirisan timun segar atau segelas air timun dapat memberikan kelegaan yang amat sangat. Timun bukan sahaja menggantikan kehilangan cecair, tetapi juga membantu badan pulih lebih cepat dengan menyejukkannya dari dalam, sekaligus melegakan beban berlebihan pada sistem perkumuhan. Oleh itu, timun yang rangup pada hari musim panas bukan sekadar snack yang menyelerakan, malah merupakan bantuan kecemasan sebenar untuk kesihatan buah pinggang anda. Bagaimana nak dapat manfaat maksimum daripada timun? Sudah tentu, cara terbaik adalah dengan memakannya secara segar, sama ada dimakan begitu sahaja sebagai ulam atau dicampur dalam salad. Timun sangat sesuai digabungkan dengan sayuran hijau lain, contohnya daun dil atau parsley, yang mana ia akan meningkatkan lagi kesan diuretik, membuang air dan pembersihan badan. Air detoks timun adalah minuman yang sangat popular dan berkhasiat. Cara penyediaannya sangat mudah. Hiras nipis sebiji timun.
Masukkan beberapa tangkai daun pudina dan beberapa hirisan lemon. Kemudian, tuangkan 1 liter air bersih ke dalam campuran ini dan biarkan ia sejuk di dalam peti ais selama beberapa jam. Hasilnya, anda akan dapat minuman yang menyegarkan, lazat dan luar biasa manfaatnya yang akan membantu membersihkan buah pinggang anda secara lembut sepanjang hari. Namun begitu, timun yang diasinkan atau timun jeruk malangnya akan hilang khasiatnya untuk buah pinggang. Garam dan cuka yang tinggi menjadikannya beralih daripada kawan kepada musuh kepada sistem badan kita. Oleh itu, berilah tumpuan eksklusif kepada timun segar dan bermusim. Ini adalah cara yang paling mudah dan menyeronokkan untuk mengekalkan hidrasi dan membantu buah pinggang anda kekal bersih dan sihat. Mari kita buat rumusan. Hari ini kita telah sama-sama saksikan bahawa menjaga kesihatan buah pinggang sebenarnya tidak memerlukan belanja yang besar. Buah lemon yang melindungi daripada batu karang, daun parsley yang menyingkirkan garam berlebihan, cranberry yang menjadi benteng pertahanan daripada jangkitan, kubis yang membantu mengurangkan beban toksin, dan timun yang bertindak membersihkan dan menyejukkan sistem badan kita. 5 produk yang ringkas, mudah didapati dan sangat berkesan yang telah dianugerahkan oleh alam untuk melindungi penapis utama kita ini. Kesimpulan yang paling penting yang dapat kita ambil ialah kesihatan tidak terletak di farmasi tetapi di rak-rak kedai runcit biasa atau di batas-batas kebun kita. Organisma kita adalah sistem yang bijak dan tugas kita hanyalah membantunya dengan menyediakan peralatan yang betul dan semula jadi. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Saya berharap perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Jika ya, mohon sokong saluran kami, berikan like dan langgan subscribe agar anda tidak terlepas episod-episod baharu yang akan datang. Sekarang, soalan untuk anda, antara 5 produk ini, yang manakah paling anda gemari dan berapa kerap ia berada di meja makan anda, atau mungkin anda terdorong untuk mencuba salah satu daripadanya hari ini juga. Tuliskan jawapan anda di bahagian komen. Saya pasti akan membaca semua maklum balas anda. Jaga kesihatan dan sentiasa sayangi diri anda.